Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What up guys. Hari ni kita dekat Setiawan guys. Kita nak cari siakap. Hari ni player kita ada ni Ijam. Tu Mirul. Mirul. Tu kita ada Tekong. Arif. Tu Tekong. Nanti apa-apa aku letak nombor dekat bawah kalau kau nak datang sini. Hari ni cuaca agak berangin. Nanti kita try lah tengok apa dia. Okay, stay tune. Turun bottom guys. Pagi ni air pasang, betul dekat luar angin kuat. Jadi siakap agak kurang sikit. Jadi kita try main bottom dulu. Nanti apa-apa ada aku update Alright. Tekong strike guys, Tekong strike. Ui, jenah. Mantap. Cari kita punya ikan kecil. Makan dia diam. Dia diam. Kerapu weh. Kerapu lah. Alhamdulillah. Kerapu guys, main bottom. Dia makan senyap ke? Oh. Dia tarik Guys, baru naik seekor kerapu tadi main bottom. Kita cari lagi. Dia nanti aku update. Tadi tak bajet bawa ada ikan. Aku ingat sangkut. Sekali tiba melawan. Ada ikan punya. Okay lah, ada lagi aku update lah. Alright. Stay tune. Ada lagi. Ui, kena. Oh, mantap. Ada saiz. Ui, ada saiz. Tunggu. Senangin. Mantap Tekong. Ui, saiz. Oh, mantap lah. Ada Tekong, mantap Tekong. Nak yang macam tu. Order. Kita cari lagi guys. Pindah spot. Sini dah sunyi, air dah surut. Kita cari tempat lain. Alright, nanti apa-apa aku update. Okay guys, spot kedua guys. Try, bismillah. Here. Nanti ada aku update. Alright. Dia lah tu. Aku cakap dah. Tanda? Bukan semilang. Jam strike guys, Ui, gerut weh. Mantap gerutnya. Best. Cari lagi. Tunggu kita punya pula. Alamak, aku punya ada ketuk lah. Tekong guys. Bersambut-sambut tu. Ui, kerapu. Mantap. Oh, dah hidup. Oh, lama. Wak misai. Sekali wak misai dah. Baik. Sudah habis lah? Ada. Oh, tak kena. Ada. Ada. Okay guys, jom main siakap. Dah tengah hari, air dah mula surut. Kita main siakap. Jom, let's go. Tengok apa boleh dapat ke tak boleh dapat. Doakan kita orang murah rezeki lah. Hari ni duk main ikan kecil-kecil je. Alright guys, let's go. Setengah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, kita try main siakap pakai pelampung lah guys. Kita cuba. Kalau ada kan aku update Alright. Baru nak main siakap guys, tengah hari. Air baru nak cantik. Okay, kita try Tekong strike guys, Tekong strike. Oh, mantap. Ya, itu namanya siakap. Mantap. Try lagi. Aduh. Mantap Tekong. Mantap. Tekong strike guys. Udang potong. Tak senonohnya Tekong. Udang potong dia pakainya. Tak. Oh, tenggelam je, gulung je laju. Tak payah rembat-rembat Udah hidup, baru balik.
Weh, udang ni siap makan sotong tu. Siap makan sotong. Lapar betul. Okay, kita cuba lagi. Kita gulung je. Dengan sembat-sembat. Kena. Oh, gulung ah. Alhamdulillah. Gulung je. Tak payah rembat. Patutlah. Dia tadi duk. Rakam. Alah guys. Ni lepaskan balik je lah. Kecil sangat tu. Dia nak makan. Cuba salah tu nak makan. Ada. Mana? Oh, ada. Oh, cepat. Cendol lagi. Kena. Oh, kena tekong. Aku baru on kamera, tekong strike dah. Mantap. Udah mati je guys. Geramnya aku tengok siap kat sini. Udah mati pun dia bedal tu. Tak memilih tu. Aduh. Yang kita cari kita punya. Tak. Bulan. Bulan lah. Berapa besar? Chest. Sekali bulan lah guys. Ingat sekap besar. Rupanya buat bulan. Oi, sabar oi. Oi. Sabar boleh tak? Bulan lah guys. Mantap tekong kita. Yang Arif. Ho, mantap lah. Ni namanya siakap guys. Bukannya bulan. Siut. Bulan yang makan. Udah mati je. Kau jangan terasa hati Mirul. Udah mati je. Tak, dia hidup boleh, mati boleh. Dia ambil je. Tapi tu lah, kena rajin lah. Sampai sana balik. Okay guys, tadi kita dapat tarpon, tekong dapat siakap. Kita try lah. Bismillah. Ada nanti aku update guys. Oh, kena lagi. Oh, tak ada. Nak kena lagi tadi. Ada. Sauk sekali. Yalah, lucut lah. Lucut. Alah jam. Dah rakam lucut pula. Tadi jatuh guys, tak rakam. Kau punya ke? Kena. Bercium. Oh, kita cari lagi guys. Tunggu ke sana. Dia usik-usik pula dah. Belum banyak ni. Dia usik-usik pula dah. Sekejap. Speed kecil. Kena dua. Sini. Sana betul. Aduh. Sementara Ijam tak ada, kita akan mencuri spot dia. Ajar. Lepas tu landed pula. Sebab dia tak tenggelam Okay Jam, aku dah masuk spot kau Jam. Sila. Saya cuba Jam. Macam mana tekong ni? Ui, tak kena macam tu. Tak apa, pelampung tu masuk tu. Tak apa Jam, kau lama-lama pun tak apa Jam. Sorry Jam. Betul lah Jam tempat kau. Adikan lah Jam. Adikan lah tempat kau.
Hari ni buat kupau. Tempat kau ada ikan lah Jam. Apa? Terima kasih Jam. Puan datang balik, tuan datang balik. Terima kasih Jam. Dengan Arif pun curi tempat tu. Dia curi tempat tu juga. Terima kasih Jam. Cakap guys. Okey. Aduh, kita cari lagi guys. Kantu papa. Timbul balik dia. Timbul Jangan balik. bagi tahu. Dah tekong sampai dah. Tak bagi tahu. Habis udang Ada. Okey. Kat situ tadi. Oh dapat. Kau nampak tu. Geram tak geram? Ikan ubi. Cakap. Oh mantap tekong. Alah tekong. Okey. Kita ambil. Meriah guys. Aduh. Ketuk sikit. Virus guys. Enjoy Mirul. Let me roll. Ekor dah potong. Aku ni dah stop dah. Okey. Tarik. Jam kau punya jam. Tepi. Kau hajar semua ni. Jam. Steady jam, relax. Ikan ubi. Lesen. Tak apa. Kita cuba sekali lagi. Ikan ubi. Tu tak kira jam, tak kira. Aduh, meriah guys. Aduh. Kena scam. Woi, pukul 3.30 guys, baru nak makan guys. Punya dah tak gelak-gelak tadi. Layan ke siakap. Kita makan lah guys. Bismillah. Apa dia? Cakap kan? Pon, bawa pak besar. Laksa, ikan laksa. Bakar Oi, bapak saiz. Mantap. 3 tahun dah tak apa. Ketekong strike lagi. Oi, bulan. Oi, gemuknya. Gemuk lah bulan dia. Besar. Ini buat laksa sedap ni guys. Malas mancingnya. Dia pakai saka boleh lah guys. Pakai saka. Dia biru kat belakang cuba. Ada duduk sebelah je pun. Kamu jam. Jangan hati panas. Oh, panas. Dah lah panas. Cari guys, cari lagi. Okay guys, tamat sesi hari ni guys. Ini je lah ikan-ikan kita. Tak banyak, tapi adalah lauk kan. Nanti Tekong punya Facebook aku letak kat bawah PM dia. Tapi korang kena PM awal. Kau jangan minggu ni nak pergi bawa telefon. Kau kena, aku tempah 2 bulan. 2 bulan awal baru dapat. Kalau nak dapat hari hari weekend boleh lah. Weekday boleh lah. Kalau weekend penuh dah, kau kena tempah awal. Nanti aku letak nombor dia. Ini je lah guys. Jadilah adalah lauk-lauk bawa balik kan. Boleh lah nak makan. Player hari ni kita ada Jam, kita ada Mirul. Alright guys, mantap. Tamatlah sesi hari ni guys. Aku harap korang berpuas hati dengan tip hari ni. Angin dekat luar kuat, kita tak boleh main sangat. Dekat muara pun kita orang kena masuk jauh ke dalam. Jadi ikan pun cendol-cendol je. Adalah bulan monster. Ada jenahak tadi kita main kat muara. Muara pun tak boleh main lama guys. Tadi ada hutan terbakar dengan asap lah. Lepas tu dengan angin lah. Lari masuk muara. Itu pun lewat masuk muara sebab tunggu air surut. Jadi aku harap korang berpuas hati dengan trip kali ni. Yang mana menonton jangan lupa like, share dan subscribe. Nanti Facebook Tekong aku letak kat bawah ni. Nanti korang roger dia. Ni Arif. Mantap. Thank you. Ni player Mirul, Ijam. Okay, kita akan jumpa lagi next trip. Kerja keras jangan culas. Assalamualaikum.